Pada petang ini kita ada satu kes di mana berlaku satu kejadian tanah runtuh. Pada jam lebih kurang 6 petang tadi kita telah menerima maklumat daripada pihak awam mengatakan ada berlaku tanah runtuh di Jalan Ampang Hulu Langat, B62 melalui Menara Tinjau sini menuruni bukit, dan pada 6.30 kita petrokar kita telah tiba sini. Setelah pemengesah kejadian, telah menyusun atur semua bentuk penugasan dari pihak kita. Jadi agensi-agensi terlibat pada petang ini ialah Polis, JKR, PDRM, JKR, MPAJ, Rela dan juga Bomber. So untuk masa ini, lebih kurang pukul 12 ni, pihak forensik daripada JKR sedang menaiki cerun bukit di mana berlaku tanah runtuh untuk membuat analisa selanjutnya sama ada keadaan yang sewajarnya, sama ada pihak mereka boleh melakukan kerja-kerja pembersihan. Jadi kita kena menunggu daripada pihak forensik JKR mendapat berita lanjut, seterusnya akan dilaksanakan kerja-kerja pembersihan. Okey, saya terpaksa mengambil tindakan untuk menutup jalan susun daripada Kajang iaitu Thai Farm melapasi traffic light Batu 14 ditutup, dan juga di bawah sini ialah persimpangan Ampang Sarjana. Tidak dibenarkan orang-orang awam melalui jalan ini demi keselamatan. Sebab apa? Kalau kita lihat tanah yang runtuh ini, dianya mencakupi tiga suku jalan raya. Jadi memang tak wajar langsung untuk dilalui oleh mana-mana pengguna jalan raya. Untuk itu saya nasihatkan janganlah orang-orang awam cuba melalui kawasan sini, ianya amat membahayakan pada diri masing-masing. Sabar, kita tetap akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan, dan apa jua berita lanjut akan kita maklum dari masa ke semasa.